Ketua Menteri Saya Rakyat siri yang ke-10, saya sampai di Dom Pegalan Batu untuk melihat sendiri dan menelusuri rakyat dalam Dom Pegalan Batu di bawah wakil rakyatnya, Datuk Kasum Nordin, bagi kita dapat menyantuni dan juga mengharmonikan masyarakat melalui beberapa aduan yang telah kita terima. Kita hari ini telah dapat menyelesaikan 8 perkara yang susulan daripada program Wakil Rakyat untuk Rakyat dan juga Hari SQ Bertemu Rakyat yang kita susuli dengan siri jelajah Ketua Menteri Saya Rakyat untuk dapat memperhalusi masalah-masalah yang boleh kita selesaikan dengan segera. Kita hari ini menyelesaikan masalah tanah perkuburan yang milik tanah-tanah perkuburan Islam ini milik seorang warga negara berbangsa Cina, tetapi telah memberikan satu kaedah yang cukup menyentuh hati dan perasaan masyarakat Islam di Pegalan Batu ini, yang memberikan diskaun 50% daripada harga pasaran tanah dalam Pegalan Batu. Yang itu saya amat tersentuh. Kita juga dapat memperbaiki 5 buah rumah yang uzur. Kita juga dapat memberikan sumbangan sebuah rumah bernilai RM100,000 daripada program Bainati Janati oleh pihak TNB. Dan kita juga hari ini dapat menyaksikan sebuah dewan terbuka yang telah diberi dan telah dibina oleh ABMB untuk masyarakat dalam Dom Pegalan Batu. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Kasum dan Tahniah kerana usaha dalam dia memimpin tanggungjawab Pegalan Batu ini dapat memberikan pulangan yang baik kepada rakyat dalam Pegalan Batu.